Khabar bang? Ya. So saya nampak kereta abang ni menarik lah. Saya boleh tak? Saya nak minta abang kenalkan diri, ceritakan sikit lah pasal kereta abang ni. Model apa ni bang? Okey, nama saya Muhammad Isa RJ. Saya daripada Seri Kemang, Selangor. Okey, ini Kalina GT4. Kalina GT4 N-Spec. Saya tengok ni macam-macam abang dah buat ni. Kiranya dah banyak lah Anggaran berapa abang dah buat ni? Okey, enjin sajalah. Bahagian enjin sebab saya dah set up enjin ni lebih kurang 3 kali dah. Ubah kan. Situ pun dah berpuluh ribu kat lah. Dah berpuluh ribu enjin saja? Enjin saja. Okey, kita dah pergi enjin. Okey, yang lain-lain apa yang abang dah buat? Kita boleh go through lah daripada depan sampai belakang. Yang saya dah buat, okey, rim, esas. Ni ada esas. Ada esas kan? Ini ada esas. Okey, rim apa ni bang? SSR. XSR. So saya nampak pakai Brembo bang. Brembo depan belakang ke? Depan belakang Full set? Full set. Okey. Body kit ada tukar apa? Yang ni orang panggil body kit dark garden lah. Depan belakang complete. Kat belakang ni yang ni pun Brembo tapi ni 4-port lah. Okey, bahagian belakang ni apa dah abang buat? Yang belakang ni kita dah pasang apa? Untuk exhaust performance. Kita dah pasang untuk performance exhaust. Okey, yang ni memang lampu dia. Original dia macam ni. Ini memang karbon ni betul karbon. ni? Ni karbon. Memang full karbon Full karbon. Alright. Sama jugalah dengan spoiler ni. Oh, spoiler pun karbon ke? Memang cantik bang. So bahagian dalam ada buat apa-apa? Bahagian dalam interior kita buat tukar seat lah. Okey, kita tukar seat. Seat dah tukar. Okey, bahagian seat sahaja ke? Seat, aksesori lain ada meter lah, DFI meter original. Okey. Untuk interior ni sebenarnya untuk event ni saya tak pasang saya punya rockers. Dia ada rockers ni. Okey. Masa Tokyo Auto Saloon itu saya buat rockers untuk ni Tokyo Auto Saloon. Kiranya ni bukan first time abang masuk event Kereta ni pernah champion wagon untuk champion wagon Okey. Okey, faham. Kiranya konsep yang abang nak buat dengan kereta ni konsep apa ni? Konsep tak ada konsep dia. Ikut sedap mata. Kiranya tak ada konsep lah. Kiranya sedap mata mandang, boleh masuk event settle. Betul. Katakanlah ada seorang ni nak approach abang cakap nak jual kereta, berapa lah? Rasa tak kot. Tak, kiranya priceless lah, tak mampu dijual lah Tak mungkin dah. Okey. So saya nampak abang dah buat enjin kan? Paling pergi berapa? Kalau dyno itu dapat 300 lebih. Dyno 300 lebih So abang dah test ni dapat 300 tak? Saya tak wani lah bawa. Tak wani. Total dah berapa bang? Total semua ni lah lebih kurang 100 lah. 100 guys. Okey bang, kita nak dengar bunyi sikit boleh ya? Boleh. Okey, let's go. So bunyi dia memang gempak guys. So abang saya thank you so much. Okay, itu saja guys. Let's go.